Ini ialah pemandangan di Jami' Masjid yang dibina zaman Emperor Shah Jahan. Tapi masjid ini dibina lebih awal berbanding dengan Taj Mahal, dan ia mampu untuk menempatkan seramai 2 juta jemaah dalam satu masa yang sangat besar. Ini sebahagian daripada masjid berkenaan. Dan ini adalah di perkarangan masjid Jami' Masjid zaman. Ini adalah pemandangan di dalam masjid Jami' yang dibina oleh Shah Jahan di bandar Delhi. Begitu ramai pelancong-pelancong daripada seluruh dunia datang melihat masjid ini. Dan ini ialah mimbar utama, mimbar, dan juga tempat imam musallah. Unik ya, masjid ini dibina tanpa menggunakan teknologi struktur besi. Semuanya menggunakan batu bata dan marble. Dibina pada tahun 648 sebelum Masihi ataupun 648 century. Begitu unik sekali dan kukuh binaannya, penuh dengan bata-bata merah dan juga putih. Konsep masjid ni ialah 2 colours, white and red colours. Hai, Assalamualaikum. Sekarang saya berada di belakang saya ni monumen India ataupun tugu peringatan India untuk satu kebanggaan raya India. Sebuah unit besar berada dekat sini sangat nyaman. Ramai pengunjung utama raya India datang kemari. So kalau anda ada kelapangan, anda datang kemari, sungguh menarik dan rasanya berbaloi. Jangan lupa untuk memudahkan anda mencipta wang, sertai Bayu Asli sekarang. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang saya berada di Delhi International Airport, dan insyaAllah selepas ni akan ke Srinagar menggunakan SpiceJet untuk bercuti di pergunungan Kashmir. Delhi International Airport ni dia punya suasana lebih kurang KLIA. Temperature dia, humidity dia lebih kurang sama. Dan selepas ni kami akan pergi ke zon salji atau suhu, dan kami akan bercuti di sana lah sehingga hari Sabtu. Jadi tuan-tuan, saya menyeru kepada anda, pergilah berjalan melancong ke seluruh negara, buka minda kita, segarkan minda kita, dan insya-Allah semuanya ini akan menjadi kenyataan sekiranya anda menyertai Bayu Asli. Mudah sahaja daftar dan membuat promosi kepada rakan-rakan anda secara online dan secara offline. Dan bersama kami ini juga ada seramai 14 orang ahli-ahli Bayu Asli yang pergi bercuti dan dibiayai sepenuhnya oleh Bayu Asli secara percuma. Oleh itu, sekiranya anda ingin menjana pendapatan dan dalam masa yang sama ingin menangi pelbagai hadiah yang menarik daripada masa ke semasa yang ditawarkan oleh Bayu Asli, sertailah Bayu Asli sekarang juga.
layari www.biodasasli.com. Terima kasih. Vacation all I ever wanted. Vacation had to get away. Vacation meant to be spent alone. Hai, Assalamualaikum. Terima kasih kerana menonton tvbioasli.com. Sekarang ni saya berada di sebuah tasik di Kashmir. Di kanan saya salji menutupi Gunung Ganang, dan sekarang ni kami berada di sebuah tasik di mana kami akan menginap dipanggil boat house, rumah di dalam boat. So kami akan tidur di situ, dan keesokan harinya kami akan naik ke atas gunung untuk bercuti, main ski. So suasana di sini tuan sungguh menakjubkan. Air dia kalau anda tengok begitu jernih, natural dan kehidupan di sini mereka menggunakan manual. Tidak dibenarkan menggunakan macam motorboat supaya alam sekitarnya terpelihara. So sekiranya anda ingin mencapai ataupun ingin mendapatkan ketenangan, saya sangatlah mengesyorkan supaya anda bercutilah ke Kashmir ini, dan insya-Allah anda akan dapat ketenangan secara semula jadi. Dan bila kami di sini rasa memang santailah, malas nak ingat tentang benda-benda lain. Kami nak relax sepenuhnya dan menikmati keindahan semula jadi Kashmir. Terima kasih kerana menonton tvbioasli.com. Kita jumpa lagi selepas ini. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kerana menonton tvbioasli.com. Saya Ishak Bashiran bersama isteri saya, Habibah Ahmad. Sekarang ini sedang bercuti di Kashmir, dan kami menginap di panggil houseboat, rumah boat Royal Palace. Royal Palace ya. Okay, Royal Palace, di mana bagi saya lah, dia punya servis setaraf dengan hotel 5 bintang, dan saya dapati orang-orang di Kashmir ini begitu ramah tamah, seperti seolah-olahnya kami berada di Malaysia, di mana mereka ini orangnya lembut sedikit dan berbudi bahasa. Dan tuan-tuan yang saya hormati, sekiranya anda hendak bercuti, kami mengesyorkan supaya anda datanglah ke Kashmir ini, sebab di Kashmir ini dianya begitu unik dan sangat berbeza sekali dengan Malaysia. Terutama sekali kalau kita tengok di sini ada tasik, very nice tasik, very beautiful, dan di sebelah sana ialah pergunungan. Daripada sini kita dapat melihat pergunungan di atas sana dilitupi salji. Dan kami akan berada di sini lebih kurang selama 3 hari. Dan sekarang ni kami dalam perjalanan untuk menuju ke taman bunga untuk melihat keindahan bunga-bungaan di Kashmir. So jumpa lagi selepas ini. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kerana menonton tvbioasli.com. Saya Ishak Bashiran, pengarah urusan Bioasli. Kini saya berada di Kashmir, dan saya berada di taman bunga yang dipanggil Taman Bunga Mughal Park, di mana taman ini telah dibina ketika dinasti Mughal rule di India. Kalau anda lihat di belakang sana, yang warna putih tu ialah tumpukan ataupun liputan salji di puncak gunung dataran Himalaya. Suasana di sini sungguh nyaman kerana sekarang ni sebenarnya ialah musim panas ataupun spring. Ada bunga sikit-sikit lah, ataupun summer So saya menyeru anda supaya kalau anda ada kelapangan, datanglah bercuti ke Kashmir.
Ianya begitu berbeza, begitu nyaman, tenang, jauh daripada kesibukan kota, dan sesuatu yang sangat berbeza dan bermakna lah, terutamanya jika anda datang sekeluarga. Jadi sekiranya anda ingin percutian sebegini percuma, saya menyarankan supaya anda sertai Bio Asli, dan insya-Allah sekiranya anda ada rezeki, anda dapat bercuti bersama kami sebagaimana Haji Saleh. Pak Haji ni dia suka melancong ke luar negara. Kerana apa? Pak Haji ni dia ada mesin mencetak wang secara ajaib. Dia dah lama buat investment, ya. Ada simpanan, dan sekarang masa untuk around the world. Jadilah manusia yang benar-benar bebas dengan kita melancong ke seluruh dunia. Jangan asyik terperap di tempat anda sahaja. Nikmatilah keindahan dunia ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala. Tetapi untuk ini semua, anda memerlukan pendapatan yang stabil ataupun duit ekstra. So, tidak teragak-agak, ianya ada di www.bio-asli.com. Jadi jangan lupa sertai Bio Asli sekarang juga. Sepatah kata daripada guru saya, Haji Saleh, berkenaan dengan macam mana nak buat wang ni. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Saya Haji Saleh atau Ahmad bin Dalimin, kawan rapat kepada Tuan Haji Ishak. Jadi untuk selanjutnya, marilah kita bersama-sama cari pengalaman. Untuk seterusnya nak mendapatkan kita tahu yang lebih lanjut, marilah kita bersama-sama turun ke padang menyertai Bio Asli. Bio Asli. Okey Ji. Sepatah dua kata je sebelum tu. Apa rahsia kejayaan Haji dalam industri sawit lah, sehingga berjaya? Apa yang perlu ada kepada diri seorang lah untuk berjaya? Kesabaran ke apa kan? Kita perlu kesabaran, kita perlu fokus kepada satu-satu perkara. Jangan kita tamak kepada benda-benda yang lain. Umpamanya seperti tangan kanan kita pegang ayam, tangan kiri kita pegang itik. Jadi dua-dua melepas. Kalau kita berhajat fokus kepada ayam, kita pegang, yakin kepada kita usaha ayam. Kalau kita yakin kepada itik, kita pegang fokus kepada itik. Sebab itik itu letaknya di air, ayam itu letaknya di darat. Bye.